Assalamualaikum semua. Jadi dalam video kali ni kita nak cari 6 smartphone terbaik raya tahun 2026 di bawah harga RM800. Jadi dalam banyak listing kali ni, saya cuma nak fokuskan lah, kalau bawah RM800 apa yang anda patut tengok. First kali antara benda yang kita cari ialah bateri yang besar, okey, at least 6000 ke. Tapi ada juga listing ni untuk 5000 mAh, tapi ada sebabnya. Kalau boleh anda cari juga storan jenis UFS 2.2 yang paling popular lah kan, 2.1 ke apa ke. At least jangan cari eMMC untuk harga bawah 800 ni. At least dia support juga fast charging kat sini sebab bateri dia dah besar. Kemudian kita nak juga kalau boleh skrinnya jenis AMOLED. Kemudian anda boleh dapat sebuah smartphone 5G. Cuma dia ada cons dia. Kalau dapat 5G ni selalu chipset dia tak berapa nak power sangat. Kalau dapat 4G ni selalu chipset dia power sikit. Itu anda kena timbangkan lah. Jadi kita mulakan listing ni dengan smartphone pertama kita, iaitu Nubia Neo 2 5G. Smartphone ni memang dah banyak kali masuk listing saya daripada tahun lepas lagi. Memang saya boleh katakan ini bukan sebuah smartphone yang nampak macam gaming. Memang dia punya design belakang tu cantik. Kemudian harga dia pun bawah RM800. Saya nak kata all-rounder pun boleh jugalah smartphone ni kan. Dia ada 5G kat sini dengan skrin bersaiz 6.72 inci Full HD Plus jenis IPS dengan 120Hz. Cumanya chipset dia kat sini biasalah, bukan chipset yang famous, iaitu Unisoc T820. Yang paling penting dia punya storan ni jenis UFS 3.1. Ini yang saya dapat cari bawah 800 yang paling laju lah. Kemudian dia bagi anda 256GB. 3.1 ni bagi saya yes, the best jugalah untuk harga bawah RM800. Kecuali kalau anda nak beli eMMC tu memang tak berbalik dah. Dan untuk smartphone ni juga dia ada macam butang fizikal tambahan. Kepada anda yang nak main PUBG, sebab nampak gayanya PUBG nak datang Malaysia balik kan, mungkin phone ni untuk anda. Phone kedua kita iaitu Realme C85 5G. Kalau sebelum ni kita famous dengan Realme C75, dapat pada telco lah apa lah kan, yang mana dia boleh katakan powerful juga. Ya, ini versi yang lebih baru, upgrade. Kali ni dia lebih tahan lasak. Dia hadir dengan 5G, skrin bersaiz 6.8 inci. Cumanya bukan AMOLED lah, dia jenis LCD biasa saja. Tapi dia still ada 144Hz. Chipset dia gunakan iaitu MediaTek Dimensity 6300 mAh. Kemudian kita ada UFS 2.2 dengan 256GB untuk storan. Bateri dia bapak besar kat sini, 7000 mAh. Saya tak tahulah Realme buat apa kan sampai boleh packkan 7000 mAh. Dan dia tak lupa juga dengan fast charging dia iaitu 45W. Phone ni juga ada penerapan IP69 Pro. Jadi kalau kena air ke kan, boleh katakan phone ni antara yang tahan lasak. Antara smartphone yang paling popular setiap tahun, mana-mana tahun mesti ada phone ni. Cuma dia upgrade dan upgrade. Kita ada Redmi Note 15. Yang ini memang legend. Untuk Redmi Note 15 ni dia still lagi 4G. Kalau nak 5G harga dia lebih sikit lah, lebih kurang 1000 macam tu. Ada dengan skrin bersaiz 6.77 inci jenis Full HD Plus, tapi dia ada AMOLED 120Hz. Dia gunakan MediaTek Helio G100 Ultra dengan UFS 2.2 256GB untuk storan. Bateri dia still lagi okay nice kat sini, iaitu 6000 mAh dan juga fast charging dia 33W. Bagi anda yang memerlukan skrin AMOLED kan, kemudian nak branded yang sangat orang kata solid, yang mana setiap tahun orang katakan nak beli casing senang semuanya, Redmi Note 15 dah jawapan dia. Daripada tahun lepas lagi saya tengok phone ni kan, dia macam banyak sangat promosi. Kadang-kadang dijual pada harga 500 pun pernah saya nampak kan. Dan saya ada juga ada review dekat channel saya. Phone tersebut ialah Tecno Pova 7. Walaupun Tecno ni jenama baru, tapi dia punya phone ni solid tau sebenarnya, dari segi dia punya harga dan juga dari segi spesifikasi. Hadir dengan skrin bersaiz 6.78 inci jenis IPS sahaja, 120Hz. Menggunakan MediaTek Helio G100. UFS 2.2 tapi dia pack dengan 7000 mAh. Dia macam nak bersaing dengan Realme C85 tadi. Fast charging ni 33W sahaja dekat sini, tapi dia punya rekaan belakang tu nampak macam rekaan yang futuristik, nampak macam gamer sikit. Tapi kalau anda nak sebuah smartphone yang boleh katakan solid lah dari segi dia jatuh, tahan lasak kan, dia pernah ada buat drop test kan, ada je sebenarnya. Jawapan dia ialah Honor X7D. Cuma dia jenis 4G. Skrin bersaiz 6.8 inci, agak besar. Cumanya jenis TFT LCD biasa sahaja. Hadir dengan 120Hz, menggunakan chipset Snapdragon 685. Dia pakai UFS 2.2 dekat sini. Kemudian bateri dia 6000 mAh. Fast charger dia 35W kat sini. Cuma
tentang dia punya drop test tu kan. Dia ada satu pensijilan tau. Pensijilan tahan lasak SGS 5 star dekat sini. Jadi kalau setakat jatuh tu, selagi tak kena benda tajam, tak perlulah risau sangat. Yang terakhir, yang nombor 6 ni, yang ini antara yang popular juga saya tanya kan. Mana-mana orang kata nak beli, patut beli. Poco M6 Pro jenis 4G, bukan ada 5G lagi. Dia gunakan skrin jenis 6.67 inci Full HD Plus dengan skrin jenis AMOLED. Ada 120Hz, prosesor dia menggunakan Helio G99 Ultra, menggunakan UFS 2.2 256GB. Cuma satu main point yang saya rasa saya solid kat sini iaitu dia ada kamera 64 megapiksel. Okey lah, kita letak tepi 64 kan, dah rasa macam biasa je. Cuma dia ada OIS untuk rakaman. Selalunya Poco ni dia tak pernah kisah sangat pun tentang kamera, tapi nampak gayanya tahun-tahun sebelum ni dia cuba untuk memperbaiki kamera dia. Kali ni dia hadir pula dengan OIS. Jadi antara smartphone yang saya cakap tadi tu, anda rasa ada tak yang anda rasa macam weh, phone ni dah lama cari, ataupun phone yang anda tengah guna tu yang anda rasa solid tu saya tak nyatakan dalam listing saya? Apa kata anda komen kat bahagian bawah apa yang anda rasa yang terbaik untuk anda, dan macam biasanya lupa like, subscribe dan juga share dekat kawan-kawan anda. Terima kasih, jumpa lagi.